Assalamualaikum, masih Ramadan. Saya nak kongsi sedikit tentang apa yang kita dapat bila kita solat berjemaah, kita cuba istiqamah. Ini pengalaman saya sendiri. Saya ni masih cuba istiqamah, masih. Sebab hidup kita ni, hati kita ni selalu berbolak-balik. Jadi saya sentiasa berusaha insya-Allah untuk terus istiqamah. Saya tak janji, saya tak jamin, saya tak boleh jamin, tapi saya cuba berusaha untuk lebih istiqamah lah insya-Allah untuk solat berjemaah ni, terutamanya solat fardu berjemaah di surau ataupun masjid. Paling kurang pun di rumah. Apa yang saya dapat, beza saya yang dapat saya rasa bila saya mula amalkan solat berjemaah ni. Yang pertama lah, okay. Saya rasa hati saya lebih banyak ada purpose ataupun tujuan yang jelas. Hidup saya ni ada lebih tujuan yang jelas. Okay. Saya rasa lebih jelas sebab kenapa saya pergi solat berjemaah? Untuk mencari redha Allah. So tujuan tu jelas. So apa pun yang saya buat, saya rasa lebih jelas. Dengan cara pada masa yang sama, saya rasa saya boleh lebih mudah elakkan perkara yang saya rasa tak berapa betul. Sebab saya rasa bila saya solat berjemaah kan, takkan aku nak buat macam ni, dah pergi masjid, pergi surau, takkan nak buat macam ni. Saya nampak hidup saya lebih jelas. Yang kedua ialah, saya rasa hati saya lebih tenang. Tenang sangat. Walaupun hidup saya ni pun macam orang lain, ada masalah. Ada masalah dari segi pekerjaan, bisnes saya pun kadang-kadang agak mencabar juga. Tapi bila kita solat berjemaah ni, bila kita biasanya lepas solat maghrib tu ada kuliah kan, kita dapat ilmu. Ilmu tentang peringatan daripada ustaz-ustaz yang beri tazkirah. Kita dapat peringatan supaya kita rasa lebih bagaimana kita nak hadapi masalah dan sebagainya. Jadi bila kita amalkan apa yang diberi nasihat tu, hati makin tenang. Hati makin tenang. Orang mungkin nampak kita tersenyum, tapi dalam hati kita siapa yang tahu. Tapi bila kita saya dapat rasa saya lebih tenang. Saya dapat bezakan lah dulu. Kalau satu jadi pada saya ni jenis yang saya ni cepat marah sebenarnya. Isi saya tahulah. Sebab tu saya ni elakkan bila saya marah, saya akan cuba elakkan daripada bercakap. Sebab saya bahaya. Saya bila dah jadi tu, saya makin tenang. Hati saya makin tenang. Masalah macam mana pun, setiap kali selepas masuk masjid atau surau, lepas solat tu, alhamdulillah ada satu ketenangan. Nak marah tak jadi marah, nak rasa kecewa sangat takkan jadi lama dan sebagainya. Itu yang kedua, saya rasa lebih tenang. Yang ketiga ialah, saya dapat rasa sendiri ialah, banyak Allah mudahkan saya punya hidup. Banyak Allah beri penyelesaian dalam hidup saya. Ada masanya kadang-kadang, saya ni bisnes kan. Bisnes ni orang tak nampak susahnya. Contoh je lah ada one point tu kan, payment tak masuk. Nak bayar gaji staff ni. Tapi saya pasrah. Nak pinjam kat mana tak tahu kan. Tak ada dah, saya dah pasrah dah. Saya doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku jalan dan juga ikhtiar untuk selesaikan bayaran gaji kaki tanganku. Ya Allah, aku serahkan padamu Allah. Ya Allah. Ada penyelesaiannya. Somehow, there are something that I did not expect. Memang tak sangka langsung. Itulah. Allah mudahkan hidup kita. Saya pernah sembang dengan imam masjid tempat saya solat tu, Masjid Putra Nilai tu, Imam Andi. Dia kata, dia cerita dekat masa ceramah lah, masa kuliah. Dia kata, dia dah jadi imam kat situ sedekat 10 tahun rasanya. Dia kata, dia jumpa orang-orang yang datang yang orang-orang yang datang solat jemaah ni. Dia kata, kadang-kadang dia bersembang dengan sahabat jemaah tu. Dia kata, banyak yang confess dekat dia. Bila mereka mula solat berjemaah, banyak permasalahan hidup dia orang selesai ataupun dipermudahkan. Daripada yang sakit jadi sihat, lebih sihat. Daripada yang hutang jadi kurang berhutang. Banyak daripada yang hati tak senang and all that. Alhamdulillah. Saya sendiri pernah tengok seorang abang tu kan. Saya pernah tengok abang tu seorang. Dia datang, saya mula tengok dia, saya perasan dia datang dengan anak dia. Pergi solat jemaah naik kereta arus. Parking. Dia masa tu mula datang solat jemaah naik wheelchair. Anak dia bawa.
Saya nampak, ya Allah, kalau kita selalu pergi masjid dengan surau ni, kita nampak kan, orang yang tak sihat, semayang atas kursi kan, sampai ke solat masjid dan surau. Saya fikir balik, aku ni sihat ni, ya Allah, rasa bersalahnya. Abang ni saya nampak, okay? Saya nampak dia lama saya perhati dia. Dan saya nampak dia senyum kan, senyum, tegur dia, salam kan, tengoklah. Saya memang inspired tengok dia. Dengan keadaan dia dengan wheelchair tu datang. Saya datang solat di masjid, saya nampak dia ada. Saya nampak. Tapi sampai satu tahap saya perhati kan, saya nampak dia. Saya nampak dia sekarang ni dah boleh berjalan. Ya Allah, subhanallah. Dia dah boleh berjalan. Tapi masih solat atas kursi lah. Kat belakang sekali, ya Allah. Nampak tak? Nampak tak? Mungkin solat jemaah takkan jadikan kita kaya raya. Tak. Tapi itulah. Okay? 3 perkara yang saya sendiri rasai. Okay? Pertama, saya rasa hidup saya makin jelas tujuan dia. Sebab kita sentiasa diberi ilmu, peringatan, kuliah, subuh, maghrib dan sebagainya. Kemudian, saya rasa hati jauh lebih tenang. Bukan sebelum tak tenang, tak. Sampai senang nak tenang. Hati saya senang nak tenang. Masalah macam mana pun, bila kita sampai ke masjid atau surau tu, masjid lah kebanyakannya, okay, kita terus, everything tu macam dipermudahkan. Bila kita melangkah keluar, ada something yang kita rasa lebih ringan. Kita berdoa kan, doa dan sebagainya. Yang ketiga, banyak Allah pemudahkan urusan saya. Alhamdulillah. Okay, saya rasa sendirilah. Banyak perkara lah. Tak boleh nak cerita semua. Dan saya nampak contoh tadi tak abang tu, saya nampak. So bagi saya, nikmat solat berjemaah, nikmat kita beramal buat jadi baik, lebih taat perintah Allah ni, memang tak nampak. Manusia tak nampak. Okay, manusia takkan nampak. Mungkin ganjaran tu bukan kat dunia lah. Tapi kita dapat rasa. Kita dapat rasa kenikmatan, kelazatan kita daripada solat berjemaah. Sebab kita kena ingat, saya ingat lah, hidup kita kan bukan, amalan kita kat dunia ni bukan untuk dunia. Amalan kita untuk dunia ni, kebaikan kita buat ni bukan untuk dunia. Kalau nak ukur semua tu kat dunia, memang takkan selesai. Tak nampak pun, tak nampak. Tapi kalau kita fikir setiap kebaikan yang kita buat, improvement yang kita buat untuk diri kita tu, lebih taat perintah Allah tu untuk akhirat, insya-Allah. Kita nampak, kita akan cuba bayangkan ganjaran kita di sana nanti yang lebih kekal abadi, insya-Allah. Jadi itulah saya nak kongsi solat berjemaah ni. Sebab saya nak kongsi pengalaman. Okay, saya ni bukan ustaz saya hanya kongsi pengalaman sebagai orang biasa yang cuba sedaya upaya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan saya nak berkongsi pengalaman tu. Kalau yang nak kata saya riak ke menunjukkan Allahu alam, tak pulanglah. Sebab niat saya hanya Allah yang tahu. Dan saya nak kongsi pengalaman sebagai orang biasa, orang yang tak berapa banyak ilmu dan sebagainya. Saya kongsilah pengalaman saya sebagai manusia biasa yang cuba menjadi hamba Allah, insya-Allah, yang lebih baik. Jadi malah kita cuba set the goal untuk mula solat berjemaah, insya-Allah. Mulakan di rumah, lepas tu pergi ke surau atau masjid, insya-Allah. Allah akan banyak bagi kita rahmat dalam hidup, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.